daripada idea arwah suami saya. Memang dia suka memasak, suka makan, semua dia sukalah buat makanan. Jadi dia buatlah benda ni. So I'm attracted dengan perkataan gaji USD, and then the same effort that kita kena buat tapi dapat lebih. Sebab itulah satu, saya nak kena cari income yang lebih sikit sebenarnya untuk menampung orang kata perbelanjaan keluarga kan. Jadi saya kena cari satu inisiatif macam ni lah contohnya. Besoknya akak tanyalah dengan yang owner tempat tu kan, akak tanya dia kenapa orang buat kuih saya. Dia kata akak dah cakap tapi dia jenis memang macam itu, dia tak kira. Dia kata rezeki masing-masing. Memang rezeki masing-masing, tapi kau buat kuih tak sedap. Saya tengok TikTok pas saya nampak kelas eBay. Saya pernah join eBay punya kelas masa tu tahun 5 tahun lepas kot, dekat Renaissance Hotel. Dia ada eBay kelas pasal shipping, pasal perniagaan shipping semua. Saya masuk suka-suka juga. Bila saya tahu Dr. Zul cakap kita punya barang tak semestinya boleh tembus kat luar kan. Jadi saya fikir macam tu. Jadi saya tak apalah, saya slow lah dulu kan. I stick on that fix in one place. Kita boleh kerja bila-bila saja, and then it's a flexible hour, so kita boleh buat bila-bila masa kita senang lah. And then kerja saya pun tak affected. Kita akan dapat orang kata lebih sikit dia punya, kalau nak bandingkan Shopee macam Dr. Zul cakap lah dalam kelas kan, bandingkan Shopee apa semua, sebab kita punya income mungkin kita akan dapat income daripada luar kan, US apa semua. Kalau macam Shopee, kita dalam negara kita sendiri saja kan. Ramai yang suggest untuk bisnes eBay, tapi dia cuma macam bagi macam keseronokan bila kita bisnes kita dapat income tu je. Tapi apa yang boleh, apa yang tidak, yang sebenarnya kita kena jaga-jaga untuk buka akaun tu tak ada. Saya rasa berbaloi lah masuk kelas ni. Dia masa tak terikat, boleh buat kat rumah. Lepas tu benda nak cari pun senang sebenarnya. Benda-benda yang apa-apa lagi kita boleh jual kat dalam eBay ni. Kami di Johor nak belajar eBay.